Assalamualaikum, hai guys. Apa rambut mak macam ni? Bangun-bangun tidur, terus nak buat review. Sekarang, actually nak review tadi lepas siap pukul 9 macam tu lah tidur. Sekarang bangun pukul 1:30 pagi. Tak apa, kita cuti 3 hari. Rambut I okey tak? Kenapa rambut I macam Rati Rosmah ni? Rati Rosmah je. Tapi love Rati Rosmah, I love Rati Rosmah. Okay, Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. 1:30 buat video untuk korang. Okay? Tak subscribe, tak share, tak like juga, tak tahulah. Okay guys, so hari ni Jidin nak review. Jidin actually ada kenalan. Hai Katie. Katie ni pernah masuk dalam vlog kita dulu. Dia memang rajin gila buat pastry yang comel-comel, especially tart lah. Okay, dia pernah saji yang kita orang masa Raya kot. Raya tahun bila tak ingat, masa tu saya kerja dekat outlet Desi Mentari. So dia buat lagi jualan tart dia. Tart ke cheese tart lah macam tu lah. Tapi comel-comel. Dia ada banyak-banyak design. Tapi taklah banyak sangat. Tapi kira banyak lah. Sebab Katie ni pun dia bekerja. So dia pastry ni just macam part time dia untuk side income kan. So dia ni adalah dia punya cheese tart yang besar. Cheese tart ke? Ke cheesecake? Cheese tart kot kan. Ayam yang paling besar RM40 untuk 36 pieces kot. Baby! Kenapa design macam ni? So comelnya. Ni kalah cheese tart buncit ni. Oh my god, ni macam birthday. Katie. Ada berapa ni? 6, 12, 18, 24, 36. 6, 12, 18, 24, 36 24, 30, 36 36 pieces untuk RM45, okay? Macam cantik. Gak I nak stop kejap. Kemudian I nak buat thumbnail dulu. Kemudian kita review, okay? 2,000 years later. Okay guys, sebelum I review, actually kan I dah beli produk ni, tapi chain ni I dah tanggal sebab macam besar sangat. And then I combinekan dengan, I beli dua warna lah. Yang Glad to Glow yang baru tu, yang warna cherry pop dengan yang warna pumpkin forest. Pumpkin forest lebih kepada nude-nude. Yang ni macam merah-merah lah. Okay, so I pakai yang ni Alice Cream punya lip balm ni okay, tapi dia tak berapa moisturize. Dia macam mengalirkan je. Jadi you boleh letak kat nipple sekali, dekat cheeks kan. Atau I layerkan dia. Ni memang moisturize, tapi warna dia tak kuat sangat. Just nice. So kalau nak minat, ada link di bahagian video ni, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Katie, thank you so much. Walaupun Katie kawan I, kenalan I, tapi benda ni I beli sendiri ya. I bukan jenis yang orang suka ambil kesempatan ke atas kawan dia sendiri. Bagilah diskaun, kau kan kawan aku. Bagilah diskaun, saudara sendiri kot. I benci gila. Sebab I pernah berniaga dulu, you know. Siapa tak tahu dulu, saya pernah berniaga banyak benda. Saya suka affiliate ataupun affiliate sekarang. Dulu kau panggil apa? Yang ambil commission tu reseller kot. Macam dulu kan yang budak-budak kan famous kasut, jual baju. Tapi kita tak ada barang tu, kita just ambil order untuk kita paskan ke HQ. So HQ akan bagi kita keuntungan based on berapa pieces kita jual. Jadi satu kasut RM5, satu kasut RM10 dulu lah masa zaman sekolah. Tapi sekarang tak ada. Sebab company sekarang melarang saya menjual, melarang saya dan semua staff-staff dia, okay, ingat staff-staff yang lain, okay, menjual barang-barang apa yang company kita orang jual. So haram. So kita tak nak buat, I tak buat dah. So lagipun susah nak buat macam tu dah. So kita dah tua tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Katie. Ada cantiknya. Yang ni kan guys, I tell you you buat birthday macam side cake, macam cake utama. Yang ni macam side cake dia. Cake yang kedua macam betul lah, happy birthday. Lepas tu buat corak-corak macam ni. Katie boleh buat untuk birthday ke, majlis kesyukuran ataupun open house. Okay, cantik. Tengok guys, the detail, the effort macam Master Chef. Good job Katie, good job. Walaupun you kawan I, tapi I akan review based on my tekak lah ya. Sebab I akan letak nombor telefon you untuk diorang order. So kalau diorang benda tak sedap, nanti diorang salahkan I, okay? Bismillahirrahmanirrahim. I letak plate ke? Tak payahlah, makan macam ni lah. Bismillah. Comel lah, takut nak makan. Katie jangan sangat. Oh my god, the effort Katie, the effort. Nampak tak tu, the effort. Budak-budak memang suka dia sompak. I tengok pun I dah suka. Kata macam heal my childhood trauma. Tiba heal my childhood trauma gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita makan semua dulu ya. Sedap. Tapi nak dibandingkan dengan yang cheese tart buncit yang viral tu, yang dia punya biskut ni lebih tebal. Yang cheese tart yang bukit tu biskut dia sikit, dia punya filling banyak. Macam ni dia macam biskut dia 30%, filling dia 70%. Yang cheese tart buncit tu macam dia punya apa tu, biskut dia 15 to 20%, tapi dia punya filling the rest lah. Dia biskut dia sedikit tebal berbanding dengan cheese tart buncit tu. Cheese tart buncit tu, kita tengok tengah-tengah dia. Okay. Coklat. Actually biskut bawah dia tu nampak tebal. Sebab cheese buntat dia tebal macam tu. Cheese buntat pula. Tapi untuk harga ni memang lagi murah lah daripada cheese buncit punya no. Cheese buncit ni berapa ringgit? Tak ingat lah, tapi pada makan memang sedap lah. No, takkan tak comel macam ni no. Ada coklat. Ni nanas. Oh, ada coklat, nanas, ada strawberry, satu lagi apa tak? Tapi coklat tak masam, dia punya nanas tak masam. Dia manis. Ni strawberry. Sebab I nampak jam dia keluar. Faham? Dia taklah guna natural jam macam strawberry sebenar di blender. Nanas sebenar di blender. Mana dapat harga RM40 now untuk 36 pieces ni. So pieces dah berapa ringgit? RM1 kan? RM1 lebih, betul tak? Faham? Ni blueberry. Nagot. Satu, dua, tiga, tak, enam, tujuh, lapan. That is the most cheese tart yang I pernah makan banyaknya. Okay, love. Okay, untuk review, cantik. Siapa tak suka nak? Cantik sangat nak. Love teruk, kemas kan? Untuk perempuan punya kerja memang kemas lah nak. Okay, packaging agak secure. Okay, cantik, cure. Cuma Katie, I nak suggestkan you all untuk future improvement, you letak stiker kat sini, jangan letak kat sini. Kalau letak sini tak cantik, tak nampak belakang dia. You letak stiker kat sini, nama you lah, nama you ke nama brand you. Contohnya Katie Cake, Katie Dessert, Katie Tart, macam tu. Design lah stiker sendiri, banyak je dekat CapCut apa, kat Canva. And then you upah orang buat dekat dalam Shopee pun banyak buat stiker, homemade stiker. Tak stiker kat sini supaya dekat stiker tu
Just logo je lah you kot. And then satu lagi stiker you kat bawah ni, ataupun kat mana-mana lah, bawah lah kot. Kat situ ada nombor telefon you, Instagram you, nombor contact you, supaya orang boleh direct. Penting tau benda tu. Yes, letak stiker you punya brand. Ada satu stiker lagi untuk editor-editor yang macam mana boleh order, dia boleh contact you directly. Yes, please, it's a must. Okay, macam I kenal you, I boleh contact you, tapi orang kat luar saya tak tahu. Okay. Yang kedua, packaging ni cantik, sedap. Dia punya cheese tu memang buncit melimpah, macam cheese buncit betul. Tapi dia punya biskut dia tebal, tak semacam buncit punya nipis. So yang ni bagi I agak flaky lah, macam dia rapuh. Cheese tak rapuh sikit lah. So bagi I, in proper way, kalau nak makan sekaligus, bukan makan sikit macam I makan sikit tadi sebab nak tunjuk korang dalam ni macam mana. Okay. Yang ketiga, dia punya jam tu taklah natural macam betul-betul nanas, betul-betul blueberry, betul-betul coklat kan. Sebab you know benda tu kan mahal kan. So ni RM45 untuk satu ni, berapa jatuh berapa ringgit? RM1 lebih, mana dapat tak RM1 lebih kat luar sana. Ni affordable lah. Orang-orang baru nak belajar nak buat cake, buat pastry kan. Memang sedap. Thank you Katie. Hopefully lepas ni you boleh tambah lagi flavor. Mungkin design yang berbeza. Design simple, design kucing ke, design Hello Kitty, benda-benda yang menarik perhatian budak-budak. Budak-budak suka benda macam ni. I pun suka, apa lagi budak-budak. Design daun ke kan. Benda simple-simple. Okay guys, good job Katie, good job. Good luck for your business. InsyaAllah moga dia murahkan rezeki you dan keluarga you. Dan apa-apa saja yang you buat, semoga berjaya. Yang ni bukannya paid review ya. I beli dengan sendiri. Tengok ni receipt I beli sendiri. Sebab I nampak ada post kat story macam, oh my god, actually 3 hari ni why not I buat something amal jariah, unpaid review. Okay, memang sedap. I rate 8 per 10 sebab kemas, packaging secure, sedap. Bagi I cuma kurang ke sini lah sebab I pernah rasa banyak cheese tart. Yang ni dia punya feeling cheese dia banyak melimpah. Dia punya feeling buah dalam tu, feeling buah dan coklat dalam tu tak banyak sangat. Kalau boleh dapat banyakkan sikit, ataupun dengan cara you kurangkan cheese tu dan lebih kebanyakan jam tu. Faham tak? Ataupun jam tu you letak kat atas ke. Sebab actually Katie ada design lain yang mana dia tak ada design macam unicorn macam ni. Dia letak jam tu kat atas. So nampak lah tu cheese tart apa. Macam I memang request benda macam ni sebab dia comel. Sesuai lah untuk buat konten kita. Guys, 8 per 10 you all kena try. Tapi kena inform awal lah sebab Katie ni bekerja dekat company yang sama macam saya. So kita pun 2 hari cuti je. So banyak benda nak buat waktu kerja. So kalau ramai order mungkin lambat sikit lah sampai. Tapi basically Katie ni dia buat pick up saja. Mesti you kena datang tempat dia. Ataupun kalau dekat-dekat macam rumah air, dia boleh hantar terus. Delivery kena bayar lah. Okay, thank you so much Katie. Jaga diri. Okay guys, apa lagi? Order, jangan tak order. Assalamualaikum. Annyeong.